Pendakwah bebas, Dr. Ahmad Kamil Jamilin memberi sedikit teguran buat umat Islam yang mudah percaya akan perkara khurafat seperti kepulan awan menyerupai seekor haiwan dan mengaitkannya dengan peristiwa seekor anak gajah mati dilanggar oleh sebuah lori yang tular di media sosial. Menerusi perkongsian di TikTok, Ahmad Kamilin mengakui perkara itu bukan pertama kali berlaku, malah sebelum ini ada juga netizen mengaitkan pelbagai corak lain seperti kalimah Allah, malaikat dan bentuk salib. Dalam pada itu, beliau bimbang terdapat juga masyarakat yang cuba mengaitkan perkara ini dengan kepercayaan atau agama sehingga boleh memesongkan akidah. Ini saya nak tegur sikit netizen-netizen yang mudah khurafatkan suatu peristiwa. Contohnya bila berlaku insiden gajah baru ni, timbullah cerita-cerita kononnya awan ni bentuk gajah lah, konon-konon ada mesej tertentu. Pernah dengar istilah cognitive bias ataupun clustering illusion? Ini saya ada bacalah beberapa kajian tentang ni, iaitu otak kita ni suka terjemah apa yang kita lihat, terutamanya bentuk-bentuk ataupun corak-corak tertentu, kemudian kita kaitkan dengan imajinasi yang kita create sendiri. Sebab otak kita ni dah terbiasa dengan corak ataupun bentuk tertentu, ialah senang nak bezakan sesuatu, senang untuk nak kenal sesuatu. Cuma kadang-kadang bila corak ataupun bentuk tu tak jelas, kita cenderung untuk nak kaitkan dengan bentuk ataupun corak tertentu. Itulah yang timbul, misalnya awan ni rupa gajah lah, ada rupa kalimah Allah, ada rupa cross, ada rupa malaikat, ada rupa Jesus dan sebagainya. Ikut ilusi kita lah, kadang-kadang otak kita ni tengah layan dengan isu-isu tertentu, maka mudahlah untuk nak kita terbayangkan tentang gambaran benda tu di mana-mana. Lagi teruk bila kita kaitkan dengan kepercayaan ataupun agama tertentu. Konon-konon ia membawa mesej tertentu ataupun bukti kepada apa yang kita percaya. Hari ni kita kata kita nampak ada corak kalimah Allah dekat kurma yang kita makan, tapi kalau esok kita nampak ada bentuk cross dalam kurma yang kita makan, macam mana? Dekat sini kata, oh nampak awan itu ada corak kalimah Allah. Dekat negara barat orang dakwa mereka nampak awan tu dengan corak Jesus ataupun Mary, sampai kadang-kadang mereka bakar roti pun nampak ada corak Mary. Macam mana tu? Jangan, ini semua khurafat. Ingat, suatu peristiwa, terutamanya kematian ataupun kelahiran seseorang itu tak ada kaitan dengan fenomena alam. Pernah terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa kewafatan anak baginda iaitu Ibrahim. Kebetulan ketika itu berlaku gerhana, sehingga sahabat pun sebahagiannya menyangka bahawa gerhana itu ada kaitan, macam mungkin bersedih dengan kematian anak Nabi kita. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih bal innahuma ayatan min ayatillah. Sesungguhnya gerhana matahari ataupun bulan itu tidak terjadi dengan kematian ataupun kelahiran seseorang, tetapi keduanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ingat tu. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe.